guys, welcome back to my channel. This is Hang. Okay, so hari ni kita akan main Escape Nanny Scary Obby. Tengok no, gambar makcik tak mandi lagi kot. Itu nenek juga kan. Nenek. Ni bini kedua kepada. Ui, buruk no. Teruk betul muka dia. Okay, let's play Shadow lah. So sekarang kita dekat rumah nenek. Ni isteri kedua kepada Datuk Pakcik Ben. Kalau korang pernah tengok video aku yang sebelum ni, korang pernah tengok. Kalau tak tengok lagi, ni sekarang misi kita ni, kita tersekat dekat rumah Datuk. Aku ni lelaki ke puan, by the way? Wah, buruk betul rambut gue. Look at that. Ni rambut besar kepala. Ni siapa pakai shampoo lebih jadi macam ni lah. Okay. So by the way, jom let's go lah kita pergi. You need a key to open this door. So kita kena cari key dulu guys. Bapak besar kerusi ni. Oh tu key. Okay, dah. Tapi besar betul kan. Granny ni mesti besar guys. So kita kena berhati-hati lah. Stage 1 kita dekat bilik ni. So let's go keluar daripada ni. Weh. Oh, kambing tu makcik tu. Dia tidur guys. Dia tidur. Teruk nak. Makcik kalau macam yang orang cakap, penyakit dia kalau tidur bunyi. Ni dia perut buncit semua. Okay, kita lompat atas makcik ni. Kita describe dulu. Ada janggut, mulut bibir macam ni. Ni jerawat sikit ni. Rasa-rasanya anak 80 ribu. Tak apalah dengan makcik ni. Kita keluar dulu. Kita keluar dari sini. Kita pergi bawah tanah. Kita kena senyap, berhati-hati. Di bawah tu get through the basement. Okay, let's go guys. Lompat. Suka main lompat-lompat ni. Tengok kat bawah tu ada duri-duri. So kita kena berhati-hati. Tak suka benda ni. Okay guys, saya tipu je. Saya suka benda ni. Let's go. Mana tangga? Okay, kita kena berhati-hati. Kepada adik-adik yang nak main game ni, nak pro macam saya, kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati. Like this. Tapi just jalan straight point. Tengok ni. Sekarang ni kita dekat basement ya. Dekat basement. So kita nak lari pada rumah macam ni. Hidup kita memang tak akan pernah selamat daripada keluarga-keluarga Cik Ben kan. Jumpa Cik Ben lah, Betty lah, semua berkait dengan dia. Find the key hidden in the maze and find the exit. Okay, kita ni key. Mana key? Kita cari key lah guys. Tu bukan key. Kau kenapa ikut aku? Kau besar lah, bapak besar lah kau. Tak boleh lari ni. Gelap lah guys dekat sini. Kau nampak? Ni basement tadi. Apa ni? Tak boleh lah. Anak panah ni menunjuk ke depan. So, aku takut lah kalau macam ni. Nanti dia gas. Aku takut lah guys. Tolong teman aku ya guys. Jangan mati. Tentu sikit. Ada makcik tu kan. Aku marah. Aku jangan. Guys, kita kena janji jadi seorang yang pember. Kejut aku kat di kunci tak apa tadi. Ni kunci dekat sini. Benda ni lah mengejutkan aku tadi. Tak boleh lah, kita kena cari kunci untuk tu. Kalau tengok atas sendiri. Buruknya makcik. Ui, ada tangan dia lah. Kat sini nampak. Bilik dia khas kan. Dah jumpa anak koji. Easy je guys. Dah jumpa anak koji. Mari kita keluar. Stage 8. Kita dah stage 8 sekarang. Buka lah. Sejuk aku. Labas. Nanny is crazy. Oh, kita
buka tu kena terus pergi guys. Kalau tak bosan. Ni dah lucu. Pening aku bilik ni. Sini. Mana dah tadi? Kita buka terus pergi ya. Let's go. Ada tidur baca ni. Lepas tu tutup balik. Lava. Memang Disney ni. Aku ni Spiderman sebenarnya. Lompat guys. Bahayalah. Ini memang nak membakar anak-anak didik dia. Aku kan anak didik dia. Aku tak nak berkait dengan ini busuk ni. Okay guys. So kita relax je. Benda ni kita jangan serius. Nanti kita yang stress. Kita relax sahaja. Okay, masuk kat lorong ni. Okay, kita dah sampai dekat sini. Apa pula ni? Hijau-hijau ni toxic. Toxic pun kena lompat. Terkejut aku. Botak kepala. Okay, kita kena bersabar. Slow. Tak ada keluar. Nak cepat balik. Ni malah ni. Sebab dia ada checkpoint guys. Tapi dari stage 8 tadi korang perasan tak? Terus lompat ke stage 11. Mungkin kita ni pro sangat. Tak boleh kena sedikit pun guys. Aku sebenarnya kejujurannya ya kesabaran aku senipis. So aku aku malas ni. Okay, aku rasa kita kena relax sama menyanyi. Ku ingin mampus. Sabar sekali lagi. Kita sabar. Lompat. Macam tu. Macam tu cara lompatnya guys. Bismillah. Relax. Oi, payah di sini. Jangan kena sikit tu. Jangan kena sikit. Kena sikit. Lantaklah. Apa nak jadi-jadilah. Split. Stress lah main gini. Tak boleh kena sikit pun guys. Apa kata kelompat ni? Tak boleh ke? Ini slow. Okay, dah nak. Kita dah menang. Yes. Aku dah cakap. Buka pintu. Kita dah boleh naik atas. Okay, kita tengok kita akan ke stage berapa pula. Wey, kejut aku macam ni. Speed stage. Gotta go fast. Aku malah lah kalau cepat-cepat ni. Gitu. Ni malah ni. Ni malah ni. Minat papat gini guys. Dah stage tu. Panas mula. Ubah. Kalau buat pintu. Stage 12 ni memang tak lama. Kita kena cepat kita. Wow! Lepik dah aku. Cepatlah. Susah lah sebab ni. Wow. Okay. Aku faham. Kita cepat. Kita cepat dekat sini. Kubah. Mula guys. Mula checkpoint dia atas dah lah. Okay. Pening aku pening. Apa pergi kau tu? Lagi aku dah pro. Let's go. Okay, ni. Weh! Maaflah pada yang dengar ini sebut. Kena seluka sikit. Aku jangan menjeritkan. Mula. Dia mencabar guys. Kita ni hidup kena ada cabaran. Like this. Mula-mula kita lompat kat sini. Lepas tu sini kita wait macam tu. Lepas tu wait like this. Wait like this. Lepas tu sini ni kena straight tu. Wait. Ni sini ni susah. Ni.
Nak jatuh dah tak ada. Weh, tak berhenti. Tak apa salah sini. Tak balik Kak dengan baju seksi macam ni. Aku menang punya. Tengok. Tak ikut dah bening tadi. Kena ikut saya Kak. Ladi sama. Mana Kak? Laju. Tadi itu betul tak? Weh. Stres aku main ni. Dah stage 12 dah kita ni. Kakak tak boleh benang lagi. Woi. Stres main jin. Dulu tak ada chip point dekat dia tu punya tu. Tengok tu sikit lagi. Yuhu, dia punya ni pengawalan ni stres tau. Kita kena beri slow je tu. Lompat semua. Aku stres lah. Apa adik-adik demi adik-adik demi semua kawan aku, saya akan teruskan mencuba. Aku stres lah. Lupa. Kalau gini senang. Masalah stupid sangat situ tadi. Kita jangan laju sangat lah. Boleh lah. Kalau dia tak bergerak dia okey. Masalahnya dia bergerak. Tengok tu. Aku tak buat pun. Laju lalu lebih selalu. Ya Allah. Torres betul main game ni. Leperate. Rahul. Lah tak ada part lain. Part ni biasa lagi. Part dengar. Susah guys. Sini lah. Monyet. Jatuh juga sikit lagi nak boleh ni. Okay, Baba. Guys, kita dah berjaya guys. Merry Christmas. Weh. Guys, nampaknya kita dah ada kemajuan. Let's go sekali lagi. Kita dah ada kemajuan dah. Apalah aku kena semula tadi. Setelah aku mana ni. Bapa lah je buat benda gini ni. Kecil-kecil dulu tak boleh main berambak kau. Relax guys. Jangan marah-marah. Aku nak relax. Teruskan relax. Sabarlah. Lompat dah. Weh. Mana dah pening dah aku. Relax lah. Aku nak panas sikit je. Terus melompat lah. Nak bunuh diri kau. Relax betul lah benda ni. Weh, tengok tu anjing. Kena slowly guys. Weh. Setelah ni aku begini. Okay guys, kita terus. Apa salah?
lepah tepung. Sakit hati betul. Kita kena nyanyi kok. Tiada bintang kan bersinar, tiada warna berputar, aku tak bisa. Kekarabe, kekak. Pusing ni, pening dah aku. Kali ni guys, kali ni kalau tak berjaya, mungkin. Ni aku akan cuba kali terakhir. Kalau tak berjaya kita stop nanti. Kita lewat. Aku nak pergi lain. Kalau berjaya, korang kena tengok aku teruskan. Yeah. Hey, gora je ready, let's go. Okay. So jangan lupa subscribe channel. Aku akan main game ni pula dekat stage 12. Kalau korang nak, jangan lupa follow, comment, share and like screen stage 12. Kalau nak aku main, nak tengok, boleh lah subscribe and comment. Main game apa nama ni stage. Okay, what's up guys, assalamualaikum. Miss Isa.